So, berita kematian Benjamin Netanyahu, adiknya dan juga Ismar Ben Gvir tiba-tiba meletup di media sosial. Dah lebih 24 jam berita ni belega. Setakat ni tiada kepastian rasmi sebab pihak IS masih tak keluarkan apa-apa kenyataan. Kata dia hidup pun tak, mati pun tak. Tapi apa yang kita sure ialah Netanyahu memang dah absent seminggu. Kali terakhir kemunculan Netanyahu di khalayak ramai adalah pada 4 Mac 2026. Dah seminggu lebih lah. Atau mungkin boleh kata dah perang. Memang dia tak keluar. Tapi boleh tengok Presiden Iran ataupun Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dia orang kerap menghadiri wawancara ataupun buat kenyataan rasmi sepanjang masa. Kemudian semalam, iaitu 10 September, patutnya Netanyahu mempunyai perjumpaan dengan Wakil Trump. Tapi dibatalkan pada saat-saat akhir. Yang dikatakan rumah terbakar ni pula kan, ni bukan kediaman rasmi Netanyahu. Baliknya video ni diambil daripada sebuah page yang berlainan, iaitu kebakaran di sebuah rumah di New Jersey, iaitu pada Februari lepas. Jadi setakat ni masih banyak dakwaan, tapi bukti masih bercampur dengan fakta dan spekulasi. Satu lagi yang saya nak share dengan anda, penduduk IS menerima SMS yang dipercayai datang daripada tentera Iran. Saya terjemahkan mesej ni kepada anda, iaitu radar terakhir Amerika Syarikat telah dimusnahkan. Pemimpin kamu tak menceritakan keadaan yang sebenar. Tempat perlindungan tak akan dapat menyelamatkan kamu. Keluar daripada negara ini sekarang. Saya mula-mula tak apa percaya info ni, tapi bila saya semak memang banyak media masa besar yang menceritakan maklumat yang sama. So cerita dia, mesej ni memang wujud dan memang diterima oleh sebahagian rakyat IS. Cuma sama ada mesej tu memang betul-betul dihantar oleh IRGC ataupun tak, tentu tiada kepastian.